Ada sambal apa yang best tu, Dek? Okey, untuk bulan Ramadan tu sambal tahai dengan sambal udang. Kita mau rasa sambal tahai dengan manis sih? Boleh? Cuba Boleh, satu. Boleh campur untuk sambal lah. Boleh. Okey. Harganya RM8 ke? Boleh. Mau aku pusuk? Ya. Kalau dada RM8 ke? Okey. Untuk tahai. Buat sambal lah. Oh, ada sambal. Untuk bulan Ramadan memang ada 5 igit jenis sambal. Kalau tok pusuk memang ada diberi dalam nasi lah. Kalau tok manis. Kalau tok hijau. Kalau tok pedas. Kau pedas lah. Kalau tok tahai. Best seller lah untuk bulan tok je lah. Tok ayam dada RM6. Sekali dengan nasi lah. Lain nasi katok, memang ada jual ikan bakar juga. Macam tok RM10. Ikan bakar sardin lah. Oh, ikan bakar. Ada ikan pari juga. Macam tu harga RM15. Alright. Bulan Ramadan tu memang dari pukul 1 sampai pukul 6 lah. Sampai berbuka lah. Memang pergi layan lah kalau ada customer datang.